Sebahagian lebihan daripada wang pengurusan korban kami gunakan untuk program khidmat komuniti di lapangan. Lagi sebulan kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Apa yang penting ialah azam kita untuk laksanakan ibadah korban pada tahun ini. Tidak kisah nak buat di dalam ataupun di luar negara. Walaupun dari segi keutamaan adalah laksanakan ibadah korban dalam negara, kita sembelih sendiri, kita saksikan sendiri. Namun begitu banyak juga kelebihan-kelebihan apabila kita laksanakan ibadah korban di luar negara, kerana kita dapat berkongsi rezeki dengan umat Islam yang sangat memerlukan, yang sangat doaif di luar negara. Di samping kita mendapat pahala laksanakan ibadah korban, kita juga akan mendapat pahala sedekah. Bayangkan di luar negara, khususnya di Afrika, seekor lembu akan diagihkan dagingnya kepada 30 ke 50 keluarga. Di samping itu, hasil lebihan daripada wang pengurusan korban, kami juga akan laksanakan program-program khidmat komuniti di lapangan seperti sumbangan baku makanan, sumbangan kepada madrasah, sumbangan kepada fakir miskin, sumbangan kepada anak yatim. Dan di samping itu, kita juga membuka peluang pada sahabat-sahabat sekalian untuk melaksanakan amal jariah seperti wakaf Al-Quran, wakaf telaga. Jom azam untuk kita laksanakan ibadah korban pada tahun ini.